Kemudian dalam hadis ni Nabi sebut pisahkan mereka daripada tempat tidur. Bila mereka dah start masuk label hamba ni, tempat tidur anak lelaki dengan anak perempuan pun kena pisah. Sebab itu dalam Islam, kalau siapa perasan dalam Islam ni, kita punya ajaran dalam Islam ni, nak buat rumah, ayah ingat lah, siapa nak buat rumah sewa ke apakah, ingat minimum 3 bilik. Islam punya ajaran, Islam tak sebut buat rumah mesti 3 bilik, memang Islam tak sebut. Tapi daripada ajaran tentang pembentukan rumah tangga, rumah mesti ada 3 bilik. Macam apa Ustaz? 1 bilik untuk mak pak, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan. Kena ada. Kalau rumah kita jenis kecil, memang kena bahagi macam tu. Jangan buat bahasa kasar lah, jangan buat tak cerdik, buat rumah sewa Ustaz, saya buat 1 bilik Ustaz. Pasal apa? Jimat Ustaz, sewa 800 boleh. Kalau kata yang nak bagi sewa tu pada orang bujang tak apa lah. Tapi kalau keluarga tak boleh. Ni nak main raya, sebut bila saya siap, ni nak main raya ni. Minggu ni orang anak-anak balik. Ayah-ayah ingat lah, saya sebut sikit lah, kita ni tuan rumah. Kita ni tuan rumah, ingat lah. Bila kita tuan rumah, anak-anak dia ada rumah masing-masing. Anak-anak kita ada rumah masing-masing. Bila raya, dia orang akan balik rumah kita. Jadi kita kena ingat kita ni tuan rumah. Jadi kita ni kalau boleh guna kuasa, sedikit kuasa yang ada pada kita, tolong atuk siap-siap bilik tu. Jangan biar anak-anak kita atuk bilik mereka sendiri, jangan. Walaupun mereka pernah hidup di rumah tu, kita atuk. Kan, anak kita 5 orang, bilik rumah kita 3 bilik je. Anak 5 orang, semua dah nikah belakang. Bila mereka balik raya ni, 5-5 nak balik main Ustaz, okey, tak ada masalah. Kita tolong atuk, okey, apa balik kali ni, ingat bilik depan ni bilik mak dengan bilik ayah. Hak ni anak-anak perempuan piduk itu. Anak-anak perempuan pun piduk satu bilik. Tak barang baju perempuan pun dalam tu. Anak ni, menantu-menantu semua, menantu dengan anak kan suka keli hak perempuan ni kan. Ya, kali duduk keli je banyak kan. Okey, hak menantu-menantu ni apa duduk satu bilik, tak beg semua kat sini. Hak lelaki semua, anak menantu hak lelaki semua ni bilik ujung, nak salin baju nak apa duduk bilik ni. Atuk je, pasal rumah kita 3 bilik je. Kalau rumah kita macam Seri Perdana 18 bilik leh lah. Apa pilih duduk bilik mana pun. Ni rumah 3 bilik, anak dengan menantu 5 pasangan. Atuk je siap. Jangan biar mereka ambil satu bilik. Kok anak kita balik, mak ni bilik depan ni saya duduk dengan lelaki saya, mak dah. Kata tak ada. Hang duduk situ, lelaki hang tak barang belakang. Ataupun tak apa, tak baju lelaki hang dalam tu. Dia nak salin baju nanti dia ambil, pergi salin bilik belakang. Dia kata mak nak duduk dengan lelaki saya, mak nak duduk satu family. Abang dia hang nak ketui dengan lelaki hang, dah raya balik ketui lah. Rumah mak ni tak cukup bilik. Kalau anak pertama dengan suami dia duduk bilik pertama, hak anak nombor 2 sekali balik dengan bini dia duduk bilik nombor 2, hak nombor 3 balik ambil bilik ujung. Habis tu hak nombor 4, nombor 5 nak tidur mana? Hak tu kata kena reti tu. Hak 4, 5 tidur, takkan nak pergi tidur terbungkang depan ruang tamu. Tak boleh tu. Biar hak perempuan tidur, malam tidur lah. Bukan nak duduk dalam bilik tu semata ya. Tak payah mak nak duduk berketui dengan keluar. Allah nak berketui balik raya hati berketui lah. Tak ni dia je lagi. Dia berbaik tak balik lah tu kata patutnya Nabi ajak kita buat pada kecil macam tu. Pisah tu buat pada kecil. Paling tidak dia tahu daripada kecil. Ni peraturan dia macam ni, jangan duduk. Ajak saya siap. Kalau kata dah menikah baru nak ajak, pakai tak ada lah, tutup buku jadi buluh dah. Kalau rebung tak apa, boleh lentok buluh dah. Tapi macam mana pun setakat mana boleh kena abang tu lah. Macam rumah kita bilik tak banyak. Tapi kalau minta maaf no, anak-anak pakai tak balik, kalau betul dia sayang mak bapak dia balik. Kalau betul tujuan dia balik tu nak berhari raya, nak menggembirakan mak bapak dia pasti balik. Tak kasar ni, takkan tak boleh fikir nak besar nak berketui je, takkan tak boleh fikir rumah mak kita tak banyak mana bilik. Jauh Ustaz dia nak duduk ke? Tu yang kata penting diri tu. Dia kira dia, habis tu adik dia nanti, aurat adik dia, aurat adik ipar dia. Tapi tak salah pun, kita tuan rumah, kita boleh tahu. Jalan kali baru tak apa mak kami sewa homestay ikut suka. Kami pergi tidur hotel lah mak nanti kami balik. Boleh lah, tapi tu saya kata tu akhir zaman kan, anak-anak dah mula dia jadi macam nak kata. Sebab tu Nabi kata dia kasih kat pasangan lebih pada mak bapak dah.
Boleh nak pergi duduk homestay boleh, tapi mak ayah berbesar hati. Nak pergi duduk homestay boleh, tapi mak kecil hati ya. Habis tu ustaz, apa salahnya korban Ustaz? Takat sehari 2 hari tu korban lah Ustaz. Balik rumah nanti rumah kita sendiri ketui lah, sampai tak mahu keluar bilik pun ikut suka lah. Benda basic je tu. Kalau rumah mak ayah kita tu banyak, macam saya kata tadi, kalau banyak bilik bak lain, ni bilik terhad, adik-beradik ramai,